Kalau korang nak tahu, inilah CEO Tun Wow. Salah satulah, ada beberapa CEO lain juga. Nama dia Datuk Syed Kamaruzaman, orang utara. Ramah orangnya, nak borak-borak memang santai. Mereka selalu cerita dengan saya, sebenarnya program ni dibuat adalah untuk bantu orang susah. Bukan semata-mata untuk profit, bukan semata-mata untuk nama. Dan hari ni dah masuk tahun ke-13 company ni beroperasi. Dan betul lah, memang mereka nak bantu orang. 13 tahun tu satu tempoh yang lama. Cost business makin lama makin tinggi. Tapi bayaran commission mereka buat pada semua ahli tetap sama. Itu yang aku respect sangat. Keahlian yang dah guna SIM card ni lebih 2 juta. Yang buat business ni of course lah dah ribuan orang kan. Tapi setiap bulan tak pernah gagal bayar commission pada semua ahli dia. Walaupun ahli tu dah tak buat dah business ni. Jangan cakap gagal bayar lah. Dah 9 tahun saya buat business ni, lewat bayar pun tak pernah. Business model dia simple je. Jadi pengguna SIM card ni ajak orang guna, setiap kali dia top up, kita dibayar komisen oleh syarikat. Kalau korang cari peluang tambah pendapatan, mulakanlah dengan business ni. Modal kecil, buat sekali